Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cikgu berkesempatan untuk datang berbuka puasa di sini. Kita tengok macam mana adakah Masjid Putra ini menyediakan juadah untuk berbuka puasa untuk tahun ini. InsyaAllah cikgu juga akan tarawih di sini bersama-sama pada malam ini. Itu dia kemeriahan berbuka puasa di Masjid Putra di Putrajaya je. Alhamdulillah, Masya Allah, meriah sungguh setiap kali Ramadan. Di sini memang menyediakan juadah untuk berbuka puasa. Selamat berbuka kepada anda semua. InsyaAllah kita tunggu tarawih pada malam ini bersama dengan cikgu. Salam ta'alam. Assalamualaikum. الله أكبر ولا حول